Saya nak tutup dengan satu kisah. Balanya saya panjang sikit ni. Tak apa, saya janji 3 minit ya. Tentang seorang Mossad yang terkenal dalam dunia. Nama dia Eli. Tuan-tuan tahu? Eli Cohen. Eli Cohen ni digantung pada 18 Mei 1965. Eli Cohen ni tuan-tuan, cara tengok kehebatan Mossad ni. Dia ni beranak di Israel. Kemudian dia hantar dia piduk di Mesir. Bila dia masuk Mesir, dia masuk armada lah pertubuhan orang muda Yahudi di Mesir. Tapi dia nak minta masuk jadi sokong kerajaan Jamal Abdul Nasir. Dia tolak dah pasal dia berkata dia Yahudi. Maksud selamat dah Mesir masa tu. Pasal dia nak masuk kerajaan Mesir ni, nak masuk geng Jamal Abdul Nasir. Mesir buang dia pasal tak yakin. Sebab dia ni bangsa Yahudi. Walaupun dia mengaku dia Islam semua, tapi Mesir tolak. Selamatlah Mesir. Maka dia balik ke Israel. Israel program dia untuk duduk di Yaman. Dan dia buat satu store kelang besar untuk dia. Dan dia jadi toke kedai kain di Yaman. Dia dapat personality baru di Yaman. Maka dia dapat kerajaan Yaman. Dia jadi toke kain. Orang tak tahu kata dia ni orang Yahudi yang Mossad. Habis tugas dari Yaman. Sebab apa tugas dari Yaman? Kalau tuan-tuan ingat zaman tersebut 1960-an, 1950-an berlaku banyak kes penculikan kanak-kanak Yaman berlaku di sana. Itu kerja dia. Dia akan bagi maklumat, hantar ambil balik Israel. Israel hantar dia pula pergi duduk di Argentina. Bila duduk di Argentina 1960, dia berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama General Amman Al-Hafiz. Dia ni Menteri Pertahanan Syria. Tetapi masa tu dia jadi diplomat PTD dekat Argentina. Dia berkawan rapat dengan dua ni. Dia pakai nama dia yang lain. Maka sampai General ni jadi sayang kat dia. Sampai satu peristiwa, General ini balik ke Syria melakukan kudeta tentera. General ini naik merintah Syria dan lantik dia jadi AJK, Kementerian Pertahanan Syria. Masa tu dia punya akses untuk kerajaan Syria cukup hebat. Zaman ini zaman berlaku bila? Zaman perang 6 hari, zaman perang 40 hari, zaman perang Yom Kippur 1961, perang Arab Israel, teman-teman tempoh ni. Maka tuan-tuan, sampai tahap mana Eli Cohen ni buat? Dia akses boleh masuk ke kawasan perang, kawasan Bukit Golan apa semua ni. Dia cadang kepada tentera Syria, kita tanam pokok kayu putih. Saya tak tahu pokok apa. Dekat kawasan Bukit Golan ni kita tanam pokok kayu putih. Dan dekat pokok itu kita boleh berlindung daripada tentera musuh. Dia bagi cadangan. Tentera Syria ikut pendapat dia. Pasal dia sebahagian daripada tentera Syria. Dia ada pangkat, dia esko dalam tu. Maka dia sampaikan info yang sama dekat tentera Israel. Nak bunuh tentera Syria, bom pokok tu. Maka mati habis. Baik. Kemudian dia bertugas buat apa? Dia cari semua info-info pasal pilot Syria. Tuan ingat semua info pasal pilot Syria, nama keluarga, nama anak, nama cucu, sekolah mana dan sebagainya. Dan tiap kali tentera Syria main nak pi bom kawasan Israel, Israel tak payah tembak anti roket, anti jet. Dia cuma masuk ke radio pesawat pilot tu. Dia cuma kata, dia sebut nama anak pilot, dia sebut nama bini pilot, dia sebut sekolah anak pilot. Dia kata kalau anak bini yang selamat, nak patah balik. Maka patah balik. Dunia melihat sebagai pengkhianatan Syria, tapi dunia tak tahu benda itu berlaku hasil kerja Mossad. Yalah, pilot pergi patah balik. Baik. Yang kedua, bahasa masa tu Soviet dengan Syria rapat sampai sekarang kan. Baik. Macam mana boleh kantoi ni? Macam mana boleh kantoi cerita dia ni? Rumah Eli Cohen terletak sebelah ataupun dekat dengan pejabat kedutaan India di Syria. Pejabat kedutaan India komplain pasal apa? Kita punya signal radio zaman tersebut, radio lah, tak pakai wifi kan, slow. Kita nak hantar maklumat radio balik ke India pun jadi lambat. Pasal apa? Picet. Maka TNB ke, betul lah kot, TNB Syria picet, tak ada masalah apa-apa pun. Pasal apa? Boleh kata slow. Cek slow juga. Maka ketika itu Allah Ta'ala hadirkan ilham kepada TNB Syria macam tu lah. Saya tak tahu apa nama jabatan tu. Dia pun nak cuba kaji pasal apa boleh jadi macam ni. Maka untuk satu hari tu, dia pun tutup elektrik kawasan tersebut. Dan dalam ketika itu, Eli Cohen ini terdesak nak hantar info ke Israel. Dia tak boleh hantar elektrik, tak ada, radio tak boleh bunyi, tak boleh hantar isyarat. Maka ketika itu dia pakai bateri. Nampak makanan tunjuk ni. Dia pakai bateri nak hantar juga info. Maka geng-geng TNB, saya sebut TNB tuan-tuan, bukan TNB lah, saya tak tahu nama. Geng-geng Syria punya kajian ni lah.
Depa check dekat depa punya radar, macam mana boleh keluar signal radio sedangkan elektrik kami dah tutup kawasan ni? Impossible, kan? Macam mana orang masih boleh guna radio signal sedangkan elektrik kami dah tutup? Maka depa check main daripada mana? Main daripada apartmen Eli Cohen. Depa naik ambush, tengok rupanya banyak data-data, info-info, dokumen-dokumen tentang pejuang Islam. Dan kesemuanya dihantar melalui radio ke Israel. Baru tahu rupanya dia yang jadi pengkhianat selama ni. Yang perang Arab Israel duk kalah ni, dia duk bagi info. Maka akhirnya kerajaan Syria buat keputusan gantung dia. Gantung di khalayak pada tanggal 18 Mei 1965 kalau saya tak salah. Ya, gantung di khalayak. Dan until today, sampai saat ini, mayat dia kerajaan Syria tak bagi bawa balik. Israel minta merayu ni, tolong bawa balik, kami nak simpan, nak semadikan di Israel. No way, biar dia duduk tang ni, nak duduk sangat, duduk tang ni. Dia pun minta nak bawa balik jasad tu, semadikan secara terhormat dekat Israel. Syria tak bagi. Nak duduk sangat, duduk terus. Itu cerita macam mana Mossad boleh masuk. Dan kalau kita tengok interview yang mereka buat, kita tengok di BBC ada interview yang mereka buat kepada adik adik Eli Cohen ni, nama dia Maurice Cohen. Dia kata abang dia cuma 3 step lagi je nak jadi Menteri Pertahanan Syria. Sikit lagi je. Sebab apa? General Muhammad Hafiz ni dia akan naik jadi menteri. Tuan-tuan kenal lah Hafiz siapa dia? Yang di Syria. Dia nak lantik dah Ben Cohen jadi Menteri Pertahanan. Tapi Allah Ta'ala tengok perancangan Allah Ta'ala lebih baik. Wa makaru wa makarallah. Kita merancang, Allah Ta'ala pun merancang. Mereka merancang, Allah Ta'ala merancang. Tetapi wallahu khairul makirin, perancangan Allah terbaik.